kita dah berada di pertengahan jalan menuju ke Sabak Bernam untuk GP HM dekat Sabak Bernam lah. Okay, aku join 21 km untuk kali ni. So nanti aku update balik lah macam mana. Sekarang masih lagi dalam perjalanan. Tunggu sampai aku roja balik. In 8.2 kilometers, exit left to exit 3210 Assam Jawa. Kita dah sampai Tanjung Karang. Lagi 12 km nak sampai ke hotel penginapan lah, tempat aku sewa untuk malam ni. Supaya senang esok pagi terus je gerak ke sana lah. Tak perlu daripada tempat aku tinggal. So dekat sikit lah, dalam 25 km. Nanti aku update lagi bila sampai hotel tu Ciao. Alright gang. Okay gang. Tadi aku lupa nak buat video. Aku sampai dekat sini lebih kurang dalam pukul 3 macam tu. Lepas tu aku terus check in lah. Okay, sebelum tu aku nak maklumkan lah. Aku sekarang ni duduk dekat Hotel Isan dekat Sekincang. Okay, so aku bermalam dekat sini dulu. Sementara tunggu esok sebelum event run lah. Let's go. Kita pasang dulu bib ni dekat baju ni. Macam mana pergi dia? Okay. Sebentar, jauh dulu yang ni. Okay. Let's go. Ready to fight. Born to fight. Okay geng, jom kita makan dulu. Alas perut malam ni, sebelum esok kita lari. Let's go. So malam ni kita makan kampung fried rice. Okay, let's go. Best tak? Boleh lah buat alas perut. Tidur. Kita apa ni? Apa ni? Warming up Warming up sebelum start kita punya event 21 km pukul 4.30 lagi. Okay, jom. Apa ya? Boleh. Tunggu tu. Inja tu. Inja. Ha? Jeng. Jumpa sana. Jumpa sana.
Dan anda mendapatkan kuis ataupun mendapatkan refresher anda di kemah-kemah yang telah kami sediakan. Dan jangan tidak lupakan juga kepada medal-medal dan juga t-shirt yang mana yang memenangi acara-acara itu nanti anda mendapatkan goodies anda dan juga finisher anda, pack finisher anda di kemah-kemah yang telah kami sediakan. Alright, settle untuk hari ini GPHM. Overall bagus lah. Cantik, terbaik, smart. Kita jumpa untuk ni lah edisi TM lah pula, Terengganu Marathon 2026.